Bentar saya. General, kami perlukan kamu di sini. Halang saya kalau berani. General. Formasi! Siapa kacau hijau? Bertindak segera! Sampai pun. Macam ni baru seronok. Lepaskan dia! Boleh? Tapi kenalah clearkan level dulu. Kenapa dia hidup lagi? Satria, tingkatkan kuasa serangan. Mana kau nak lari? Okey. Kau menang. Kau menang. Kau nak main sangat kan? Ali, jangan. Tolong. Jangan bunuh aku. Aku banturut je. Ali, sudah! Amir. Amir! Dah sampai giliran kita. Jangan terburu. Ejen yang tumpas boleh diganti. Tapi kalau kita yang tumbang, mata akan hancur. Dan Satria, biarkan saja jatuh ke tangan musuh. Itu takkan jadi masalah kalau kamu masukkan pemakai seperti yang kami carangkan. Tengok, kamu sendiri tak mampu nak kawal ejen bawahan. Apa guna jadi ketua teras? Jaga mulut kau. Datuk. Telefon saya dah tak henti bunyi. Media tengah kejar sana sini. Tu, semua orang kat luar tu dah semakin panik. Apa yang kamu tengah buat sekarang? Kami dah kehilangan 5 pasukan. General Rama pula dah bertindak sendiri bersama Ali dan Satria. Apa status mereka? Masih tak dapat sebarang komunikasi. Kenapa kamu semua tak boleh? General? Apa? Wih, Satria, yang punya rahsia tu. Aku dengar dia seorang je pergi selamatkan semua. Inilah hebatnya. Ejen Ayam. Tahniah Ali. Kamu dah berjaya.
Ini untuk kebaikan kamu sendiri. Macam tak percaya ke, Comot? Aku dah dapat jadi Satria. Ali, boleh cakap kejap? Alisha, kau dah okey? Okey kot. Oi, tak sangka lah. Kau nampak tak aku tadi? Kau tak nampak eh? Oh, ya. Kau pingsan ke tadi? Ish, tapi kalau kau boleh tengok aku masa tu. Jap. Ke Iris ada rekod? Ali, aku nak bagi tahu ni. Ha? Aku ada nampak sesuatu dengan Iris. Kamu boleh merempat dalam ni. Ejen Dayang. Saya nak cakap dengan Ejen Dayang. Ha? Betul ke kat sini? Aku ikut signal je. Cuba cari. Kalau ada ruang yang tersembunyi. Bertahun kita orang menyono kat sini. Kalau ada, mesti aku datang. Kenapa ni? Kamu dalam bahaya ke? Tak. Mata yang dalam bahaya. Ha? Selama ni aku main-main, korang pandang rendah ke aku kan? Sebab aku tak cukup bagus untuk join tim korang. Tapi kali ni aku tak main seorang. Aku dah jumpa teammate yang lagi power. Korang akan menyesal sebab buang aku dulu. Apa kamu dah buat? Tengoklah sendiri nanti. Oh, Zero kirim salam. Dia dah tahu kita di sini. Apa? Satria? Buat kemusnahan? Biar betul kau ni. Aku pun tak pasti. Tapi nampak macam teruk, Ali. Ke kau nampak aku tengah buat misi? Aku rasa bukan. Sebab semua dah hancur. Tak ada apa pun yang selamat. Cuma Satria je yang masih berdiri. Bila akan jadi benda tu? Aku tak tahu. Tapi aku memang tak sedar hati. Mungkin kita patut bagi tahu Ejen Dayang. Kena pastikan dulu. Kau tak boleh pakai Iris untuk tengok lagi. Iris tak ada dengan aku. Jeneral ambil. Dia nak pulangkan ke Ejen Dayang. Hele. Kenapa? Kau nak cuba tarik Satria dari aku sebab dia orang tarik Iris kau. Kau ingat? Aku suka-suka nak buat cerita. Bukannya kau ada bukti pun. Takkan aku kena percaya je. Kenapa tak boleh? Sebelum ni kau percaya? Mana aku tahu. Macam sekarang aku dah terror. Baru kau nak nampak. Kau seriously rasa aku jealous dengan kau? Kau kan memang dah lama tak puas hati dengan aku. Sejak aku dapat Iris lagi. Kau ni memang bebal. Eleh, sekurang-kurangnya aku tak dengki tengok ejen lain lagi bagus dari aku. Aku tak kisah dah kalau tak ada Iris. Aku bukan macam kau. Tak ada
gadget je tak boleh buat misi. Lemah. Aku dah agak. Ish, jangan kacau lah cuma. Diam. Ejen Rizwan. Apa? Nyonimas, bawa dia keluar dari situ. Kenapa pula? Ini semua dah dirancang Zero. Macam mana ni? Cari General. Sudah. Apa yang dah berlaku? Semua kom dah padam. Kita kena hidupkan backup power. Guns, cari Dayang dan... Musuh dah ceroboh HQ. Jalankan protokol pulau. Kau bagi tahu diorang pasal Neonimus. Aku pergi ambil Satria. Biar betul kau ni. Lepas apa aku dah cerita, takkan kau tak kisah langsung? Ish, aku tak ada masa lah untuk semua ni. Ali, tunggu. Ish. Satria, bangkit. Saya tahu. Kita kena cepat. Dia patut ada kat kawasan tahanan. Tak payah. Kita kejam je. Sedap ni nak buat mata boleh serang macam tu. Aduh, banyaknya. General, Kenapa kamu merayau sorang-sorang? Mana Ali? dia dah pergi dapatkan Satria. Kamu patut pergi berlindung. Saya boleh tolong. Jangan cari pasal. Kamu masih belum sembuh. Pergi ke bilik kawalan sekarang. Tapi Papa... Dai! Satu kali ini, tolong jangan degil. Jaga-jaga, Cek, cek. Pergi dah.
Papa! Papa! Halang dia, Ali. Halang Satria. Alisha! Satria? Macam mana? Override Mode. Tak sangka dia sanggup berkorban untuk kamu. Kau... Apa kau buat? Saya tidak buat apa-apa. Kamu yang laksanakan semua tindakan. Kenapa buat macam ni? Kenapa tidak? Kamu sanggup dipergunakan untuk apa jua misi. Apa salahnya kalau diberikan misi yang lebih bermakna? Untuk Cyber Raya benar-benar memacu kemajuan manusia. Semua pihak yang mengkhianati wawasan tersebut mesti dihapuskan. Yang memimpin, yang meneraju, dan yang melindungi ketidakadilan mereka. Tugas kamu untuk bangkitkan Satria dah selesai. Sekarang sampai masa saya bebaskan Cyber Raya. Menakjubkan. Jasad Alicia menghasilkan tahap keserasian yang lebih tinggi. Analisa menunjukkan aktiviti neural yang jauh lebih besar. Baru sekarang saya faham. Inilah sebabnya dia boleh meramalkan masa depan dengan Iris. Malang sekali. Kamu tak indahkan amaran dia. Hati-hati. Takkan kamu nak cederakan rakan kamu lagi?
mereka. Kamu dah terlambat. Menyerah saja, Ali. Itu bukan Ali. Ali pendek sikit. Macam kau. Protokol pulau tak jadi masalah. Jangan harap kamu boleh lepas dari sini. Ui. Ali. Macam apa dah jadi ni? Kau yang buat. Kau tak tahu dah berapa lama aku tunggu saat ni. Saat kau melutut kat kaki aku. Cik. Ni dah bukan melutut lagi ni. Ni dah sampai terbalik. Aku menang, Ali. Aku menang. Bising betul. Ali, bangun. Kerja kita belum selesai. Kita kena selamatkan Cyberaya dari Zero. Saya tak tahu macam mana. Saya dah cuba yang terbaik. Dah ikut apa yang Mata suruh. Dah buat semua yang saya patut buat. Jadi, sebab kau dah cuba, tak ada benda buruk boleh berlaku. Bukan kau tak pernah lalu semua ni. Kau dah tumpaskan ramai musuh Mata. Ya, sekarang ni keadaan dah huru-hara. Tapi langit yang mendung tak semestinya akan hujan. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka, Ali. Jangan duduk merajuk kat sini je. Kau pun Mata juga. Dah tak ada orang lain ke sampai Mata terpaksa rekrut kamu? Tahu terkejut. Alisha merupakan seorang ejen yang bagus, Ali. Dia dah mengenali Mata sejak dari kecil. Dan kebolehan dia sekarang jauh menjangkaui umur. Kamu patut belajar mencontohi dia. Kau boleh tahan lah. Aku rasa kau pun hebat. Ada naluri. Semangat. Alisha! Padahal tak cukup berlatih pun. Kau okey? Okey. Tanya Alisha. Aku dah agak dah kemenang. Ejen Zen tanamkan kepercayaan besar pada kita. Pada kau. Saya nak kamu jadi super ejen seperti yang diharapkan dari Projek Iris. Dia sanggup berkorban untuk pastikan kita terus hidup. Kita tak boleh putus asa sekarang. Kita kena teruskan perjuangan dia. Tak sangka dia sanggup berkorban untuk kamu. Halang dia, Ali. Halang Satria. Takkan kau nak mengaku kalah dengan budak tu? Atau kau nak bangun dan... Saya faham. Kerja kita belum selesai. Sorry. Kalau dari awal saya dengar cakap Ejen Rizwan. Uncle Rizwan? Aku tak perlu kau punya sorry. Aku nak kau sama-sama tolong lawan. Dah, habis dah. Uncle Rizwan, boleh bincang? Apa sebenarnya rancangan kau? Macam mana kita nak lawan mangkuk besi tu? Apa? Mana aku tahu? Benda ni dia pakai untuk hack segala.